Ayah kau, dia memang mengamuk aja hari ni. Tak tahulah ya. Kenapa? Tu, tengok muka dia. Ding-ding. Oi, 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 oi. Sebab anak-anak dia ni, degil, seorang-seorang. Mana bapak kau tak bising? Semua kerja nak kena buat dia cakap. Bang, ayah dah marah anak dah. Buat apa? Ha? Tahu. Sebab geram kan? Kita geram kan dengan anak-anak kan? Ayah dah marah kan? Baiklah. Ha? Biar aku marah sendiri ni. Kau marah sendiri? Tak apa, sayang pun ada benda nak meluahkan juga. Macam-macam dah saya cakap tadi. Geram. Panas gila, kita nak ke waterpark. Sumpah weh. Panas. Belum mandi. Oi Kak Bel. Belum mandi. Macam tu Bel. Belum mandi. Ni. Belum mandi. Dah lah. Ha? Dah. Bibir tu cover, bibir tu. Ye. Kau dah mandi. Mami. Ada yang nak pergi apa ni? Theme park je. Sebab ada yang tak boleh nak mandi. Tapi tunggulah Tunggu lepas keluar daripada situ. Adik slide. Mami terpaksa tak masuk Bukan sebab Mami tak nak main, tapi panas doh. Nak mampus panas dia terbakar. Kira tu. Basah tak nak kau? Basah tak? Sikit kan? Wait. Kakak, Mami kat atas situ Okay, naik depan ni. Bye. Tengok. Hari ni first time diorang masuk Legoland punya waterpark tau. Dan hari pertama jugalah Elana kena period. Itu air ke? Tak kan? Pengalaman. Mami tak tahu Mami. Mami. So, Mami. janganlah merenjes tau kat Mami. Sanalah. Mami. Merenjes. Pergilah. Adik-adik kat sini je. Adik. Nampaknya Hani makin membakar-bakar kau Dia nak pergi sana, dia nak pergi sini dengan buntutnya ada logo J tu. Saja tu. Seorang lagi. Bangang betul kan? So ni apa perasaannya lah? First time. Tak okey je. Ha? Tak okey je. Serius lah. Tadi banyak muka kau muka monyot. Tak, Tai cicak. panas. Ha? Kita tak panas ni. Panas? Okay dah, kau beli air. Kabil tu, panggil Kabil. Kabil tak boleh ikut. Tu dengar suara dia. Itu dia. Basah.
paling bangang dia nak main, dia ngangkut benda alas tu. Tengok si Hani bawa seorang. Mami dah tolong tadi daripada Elana ambil tu sampai sini. Ani tolong. Lepas tu dia pegang kuat adik-adik dia. Aku geram betul. Kenapa dia tutup Abil? Kenapa dia tutup sekejap? Sebab apa? Pak atau yang semeyak. Ha? Pak atau yang semeyak. Ada orang terbeyak? Siapa? Abil ke? Tak. Abil ke siapa? Oh yang lain. Tak lah, dia relax sekejap. 5 minit. Sabar. Abil nak main kat sini ke? Abil main yang mana je? Pasal suara Mami. Kita dah keluar daripada waterpark. Setelah ada kejadian orang period main air dalam waterpark. So park tu kena tutup 45 minit. Jangan tanya siapa, biarkan mereka tertanya-tanya. Taklah, dia sebenarnya India. So dia main, dia pakai pad. Ceritanya dia pakai pad, pakai bikini. Lepas tu orang nampak darah tu keluar. Orang nampak darah tu dah meleleh banyak dekat dia. Dah masuk kat dalam air waterpark. Air waterpark yang diorang ni mandi. Lepas tu semua orang dah tengok whistle. Dekat semua dah tengok whistle suruh keluar. So kita macam pelik, kenapa Oh rupanya begitulah kejadiannya. So dia kena letak ubat untuk air tu pulih. And kita decide untuk balik ke theme park. Sebab diorang ni ada theme park yang diorang tak khatam lagi. Mami, baby nak tayar. Sabarlah, dia si banyak. Lepas tu sebabkan sekarang ni kan Singapura dah start sekolah, so dah tak ramai. Hari tu kita pergi masih ramai. So macam hari ni tenang-tenang aja. Kita naik semua permainan tak kena beratur sangat. Baik di waterpark ataupun di theme park. So memang kalau nak datang tak boleh kena yang sama cuti dengan Singapura. Diorang memang suka penau sini. Pelik aku. Apa ucapan mandi dekat kolam ada berdarah? Ucapan tu ke? Ya. Baby jangan main Okay. tu. Apa perasaan kau? Besok main sama timpak. Cari je lah. Hanya suka theme park atau waterpark? Impak. Theme park. Oh, tak suka waterpark. Ya, ni blushing. Tempat besar. Apa perasaan kau? Apa perasaan kau? Happy. Sebab Sebab Mama yang terbiasa tanam. pakai baju organik ke? Malik. 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 Boleh. Apa perasaan kau? Best. Ajar kau? Ai, aku. Apa perasaan Mami? Yang kabel. Dekat waterpark, Mami rasa macam tadi panas sangat dan Mami rasa macam muka Mami memang hitam, bakal hitam. Kabir pun Mami dah nampak muka dia merah, terbakar sebab terlalu panas. Tak tahulah bila dah tak panas, baru kita lari ke ni. Theme park. Pelik. Ha? Abil, apa perasaan Abil? Pergi waterpark tadi, best ke tak? Best ke tak? Itu semua tu kan Han. Cepat lah. Bila nak jalan? Kita di kereta api. Ulang. Di mana-mana saja dia make up. Ulang. Bibi kau merah di dalam ni. Bibi kau merah, muka kau putih. Tapi kelabu sikit. Dah jalan dah. Sudah bolong. Malik. Kenapa nangis? Abang tu marah je. Raga-raga orang belakang. Ya. Orang itu apa? Sana tu. Repot mi repot.
Mami tu abang yang baju merah kat belakang tempat Malik nangis. Nampak dalam kamera. Dapat Mami buat report. Dia duduk. Singapura. Ni India Iran. Johor. Johor lah. Oh Johor Dia apa? Cina Johor bukan lah? Itulah Johor. Oh mak berbunyi. Ni pulang. Nonton kita pakai. Ayah tahu. Tak apa. Rugi siapa yang tinggalkan Mami dengan beg yang berat. Sebab Mami mengisi perut kejap. Rugi rugi. Mami dengan Kabir kat sini. Elana dekat boat sana. Dengan Hani. Gazi dengan Malik kat sana. Driving school yang tu. Andai ya. Balik kampung Jumpa Wan. 2. Mana depan? Kau tengok dia drive boat hujan weh, cepat. Mak tanggang, cepat. Ni pekan dah lapar ni. Siapa nama bapak dia? Bapak dia. Bapak pekan. Siapa? Pak Kantan. Adik kau nak naik? Koyo gila Nah. Cepatlah nak hujan nanti karam. Kejap lagi tenggelam. 1 pusingan 1 ke 2? 1? Oh. Jom. Dah hujan. Wait. Sini. Nak naik. Hujan. Dia dah tutup dah. Dia tak bagi dia naik hujan. Kita dah balik Bazar Legoland. Sangat-sangat hujan lebat tadi. Dan kita dapat lebay malang 2 orang. Seorang aja lebay malang, iaitu Malik. Bila masuk waterpark, main sekejap. Lepas tu pergi pula theme park, dia tak dapat main. Lepas tu dalam hujan-hujan tu ayah terpaksa ambil kita. Tak tahu dia dah kenyang. Dan alhamdulillah ayah belanja makan. Masih ayah. Ayah. Kita boleh naik. Legoland main masuk. Ayah tak masuk. Ayah tak nak masuk Legoland. Sebab dah ramai-ramai kan. Kos lagi kan. So ayah tak nak masuk. So ayah kirim baju. Baju pun boleh tahan harga. Dia nak suruh belikan baju untuk anak dia seorang. Kalau dah seorang mesti nak lagi seorang. Kalau dah seorang lagi seorang mesti nak lagi seorang. Dia lagi seorang nak lagi seorang. Yang tu pun nak juga. Yang tu pun tak payah. Seorang pun tak payah. Bapak kau je beli. Pergi masak. Masak ni? Asal? Alah, ingat tak boleh ke? Boleh. Sedap kali. Ya. Tak banyak tu. Mami siap ni. Mami siapkan list. Kan? Mami apa Mami masak? Oh, dia conteng makeup dekat kaki dan tangan dia orang tau. Malik dia nampak mata dekat peha Hani. Kan Dik? Kau nampak Hani lukis mata dekat peha dia kan? Mata?
I tak tahu. I tak jumpa. Masalahnya aku tak bilik pun. Kakak abang pak kita tanya kamu aku kasih tahu ke adik kita tanya adik di Dia cakap macam mana? Ada lipstick. dia kata jangan bagi tahu ayah dan mami. Siapa letak? Tu dia kakak kata Fina. Mami bagi. Mami bagi lipstick. Ayah tahu. Memang Mami bagi kat diorang. Ada lah Mami bagi, ada diorang beli. Kenapa? Api kan? Ha. Dia kan? Itu dia pakai. Lepas tu dia itu. Lepas dia pakai, dia tidur. Api dia tak patah. Dia tak padamkan. Mana tahu dalam mimpi dia nak jumpa boyfriend dia dalam mimpi. Pergi dating. Dia pakailah make up siap-siap. Emang itu. Emang. Kasih mami. Tu ayah dia payah-payah duduk di emang. Kat Imah. Duduk kat kemah. Berkemah. Berkemah kenapa? Kemah. Ini punya. Tu tomatik hati. Tu inai Kita buat kantoi. Kita isi Hai, puluk. Ayo. siapa yang dekat theme park ikut Mami, dia untung lah. Apa macam-macam. Anak-anak tetap ni nak bagi tak boleh matai. Pak ia peti timpak.